Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak lama lagi Syawal akan tiba. Menjadi kelaziman seluruh dunia, umat Islam akan bergembira dengan kedatangan Aidilfitri setelah sebulan bermujahadah melaksanakan amalan wajib dan sunnah. Tentunya, kita selaku umat Islam berasa seronok dan gembira dengan kedatangannya dan berasa sedih untuk berpisah dengan bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan keberkatannya. Ini kerana kita tidak tahu sama ada kita akan dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Amalan ziarah memperkukuh ukhuwah selain bertakbir, bertahmid dan berselawat serta berpuasa 6. Terdapat satu lagi amalan yang menjadi kelaziman kita semasa menyambut hari raya, iaitu amalan ziarah menziarahi sesama ahli keluarga, saudara mara, jiran tetangga dan kaum muslimin. Agama Islam menggalakkan umatnya agar sentiasa berusaha untuk memperbaiki dan mempertingkatkan tautan silaturahim dan ukhuwah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya ia memuliakan tetamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jagalah lisan dan jemari kita ketika berhari raya, kerana ia boleh menjadi punca diri mendapat dosa. Sebaliknya, manfaatkanlah lisan dan jemari untuk mengumpul ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita diciptakan di atas dunia ini untuk meraih keridaan-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Surah Al-Qaf ayat 18. Sekiranya ada kekurangan yang dilihat, janganlah ditegur. Sebaliknya, sekiranya dapat kita membantu, itu adalah lebih baik. Mendoakan tuan rumah ketika melakukan ziarah, mendoakan kebaikan kepada tuan rumah, antaranya sebagai contoh apabila mereka menjamu kita dengan hidangan. Doakanlah untuk mereka, ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau kurniakan kepada mereka dan ampunilah mereka dan sayangilah mereka. Ambillah kesempatan berkunjung ini untuk merapatkan hubungan kekeluargaan. Si anak pula jangan terlalu terbuai dengan telefon bimbit sehinggakan tidak menghiraukan tetamu ataupun orang tua. Menghargai masa bersama keluarga, terutama yang tua dan dewasa. Kita tidak pasti berapa lama hari lagi masa yang dikurniakan untuk kita bersama mereka. Tidak semestinya yang tua akan pergi dahulu, kerana ajal tidak mengenal usia. Maka bersempena Hari Raya Aidilfitri ini, marilah sama-sama kita eratkan hubungan silaturahim. Allah berikan dua jenis pahala, iaitu pahala sedekah dan juga pahala mengeratkan hubungan silaturahim. Semoga Allah menatijahkan kita dengan taqwa dan seterusnya kita dapat menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat hidayah yang Allah kurniakan kepada kita. Sehingga ketika nafas kita masih lagi diberi peluang untuk hidup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat berbuka.